Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya dengan tim diamankan oleh Ustaz Abu Hassan untuk mari korek lubang barang air wakaf ni lah. Siapa pewakaf tu? Nanti nama-nama dia kita bijak lagi. Nanti nombor dia saya letak dalam video. Dari siapa-siapa nak wakaf ke gapo ke boleh kontak dia lah. Terima kasih juga untuk Ustaz Abu Hassan sebab dia lah bagi menguruskan wakaf ni. Wakaf untuk orang-orang yang memerlukan air lah, air bor ni. Sambung buat video dulu. Saya sambung buat video pula. Sambung buat hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak mana ujian yang Tuhan beri, semua dugaan cuba aku tempuhi. Aku tahu susah jatuh bangun, tetap ku coba. Mungkin ada sinar bercahaya di penghujung dunia. Tak kira bangsa, tak kira agama, ku coba bantu semua bagai semua satu keluarga. Kita bersaudara, darah yang sama merah. Kita berjuang hari ini bukan untuk menunjuk siapa yang lebih berkuasa.